Spot nasi Arab dekat Bukit Bintang, portion dia banyak sangat. Ini dia Khalid Global Kitchen yang baru je membuka cawangan ke-65 mereka di Malaysia. Menariknya, restoran ni bukan setakat hidangkan makanan Arab je, tapi ada menu yang diinspirasikan daripada lebih 28 negara di seluruh dunia. Yang paling best, semua hidangan di sini menggunakan ayam dan kambing tempatan yang segar. Tak guna daging sejuk beku dalam penyediaan makanan mereka. Antara menu wajib cuba dekat sini ialah tandoori chicken yang diperap dengan rempah istimewa dan dipanggang sempurna. Dan inilah menu yang paling ramai datang cari, chicken makhut. Nasi Arab dia wangi, memang menyelerakan. Ni kalau makan ni memang kenyang. Kalau suka hidangan berkuah, korang kena rasa yang ini. Isi kambing dia lembut sampai senang tertanggal dari tulang. Pencuci mulut pun ada banyak yang creamy dan manis secukup rasa. Yang paling penting, restoran ni bersih, selesa dan sesuai datang lepak makan bersama kawan-kawan dan keluarga. Kalau korang berada dekat sekitar Bukit Bintang tapi tak tahu nak makan apa, mari makan nasi Arab dekat sini. Memang korang akan rasa kenyang sangat. Save video ni dulu dan tag geng makan korang.